Video ini khusus buat tuan-puan yang dah kerja lebih 3 tahun tapi dana kecemasan pun belum ada. Tuan-puan tengok video ni sampai habis. Kalau kita ikut pakar kewangan tuan-puan, setiap daripada kita kena simpan gaji sekurang-kurangnya 10% setiap bulan. Contohnya, kalau tuan-puan bergaji RM2,000, tuan-puan kena ada simpanan dana kecemasan sekurang-kurangnya RM6,000. Jadi, kalau tuan-puan ikut tips ini, dalam masa 2,5 tahun sahaja tuan-puan dah ada dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Namun kalau tuan-puan sudah cuba masih belum berjaya, simpan korek, maka solusi terbaik adalah tuan-puan menabung dalam bentuk emas. Contohnya bagi tuan-puan yang bergaji RM2,000 ke RM2,500 sebulan, target untuk ada 3 keping 1 dinar ini, maka tuan-puan dah ada simpanan kecemasan sebanyak 3 bulan pendapatan. Kenapa emas dan bukannya duit tuan-puan? Sebab emas tidak mudah bocor macam duit. Fitrah kita kepada duit adalah untuk dibelanjakan, manakala fitrah kita kepada emas adalah untuk disimpan dan dikumpul. Jadi secara tidak langsung kita dapat elak kebocoran wang. Dan yang kedua, harga emas naik purata 10% setahun. Dan menariknya tuan-puan, di Public Gold kita boleh mula menabung emas serendah RM100 sahaja. Mudah, murah dan patuh syariah. Bagi tuan-puan yang nak adakan dana kecemasan dalam bentuk emas, boleh klik link di bio ataupun rujuk pin video yang saya sediakan, saya bantu sebaiknya.